Selamat datang ke dalam rancangan Bijak Urus Wang. Bijak Urus Wang merupakan sebuah rancangan yang memberikan fakta mudah tentang cara menguruskan kewangan anda. Urusan kewangan bagi persaraan amat penting. Ia memerlukan perancangan jangka masa panjang untuk menjalani tempoh persaraan yang lebih selesa di masa hadapan. Dana persaraan perlu diambil perhatian tidak kira anda bekerja sendiri atau mempunyai pendapatan tetap. Ini kerana pada satu masa nanti kita akan berada di satu tahap di mana kita tidak berupaya lagi untuk bekerja. Kami akan berkongsi dengan anda tentang pengurusan kewangan untuk golongan yang bakal bersara dan yang telah bersara. Persaraan adalah benda yang bila kita mula bekerja, maka kita dah kena plan untuk bersara. Biasanya dah orang yang menerima gaji inilah yang selalunya perlu membuat satu, kata orang tu, persiapan untuk persaraan, sebab akan datang satu hari yang kita tak akan ada pendapatan lagi. Jadi bila tak ada pendapatan, apa yang perlu kita lakukan? Itu yang dinamakan perkata orang tu dana persaraan. Mungkin ramai yang beranggapan masih terlalu jauh untuk memikirkan isu persaraan ini. Tetapi anda perlu sedar, masa sangat pantas berlalu dan kos kehidupan setiap tahun pula kian meningkat. Terdapat beberapa skim simpanan persaraan yang ditawarkan di luar sana. Anda hanya perlu membuat pilihan yang terbaik demi persaraan yang lebih selesa. Buat masa sekarang ni, selain daripada KWSP, ada juga skim yang dibenarkan kita ikut carum adalah private retirement scheme. Ini kita boleh masukkan juga potongan gaji atau tabungan ekstra tu, top up ni, apa yang kita telah pun dipotong gaji kita untuk mencarum di KWSP. So kalau tidak dilihat dari aspek ini, takutnya kita bersara dah lah tak ada pencen. Tak ada juga mereka yang bersara tak ada rumah. Especially kalau mereka yang bekerja tapi tak ada masa untuk membeli rumah, sekali bila sampai tahap dia dah bersara, lepas tu dia tak ada pendapatan, dia tak boleh dah beli rumah kan. So ini masalah yang harus difikirkan, dan kalau mesej ini dapat disampaikan pada mereka yang muda sekarang ni, orang yang berusia 40 ke bawah ni harus fikir tentang bersara. Ramai antara kita yang masih belum sedar tentang kepentingan perancangan simpanan untuk persaraan. Anda perlu membuat persediaan awal dengan merancang perbelanjaan serta menyediakan simpanan yang mencukupi. Sebenarnya nak kira dana persaraan ni, you have to sit down, duduk kira banyak variable dia. Bila kita nak bersara, umur bila tu, dan apa perbelanjaan kita waktu itu, berapa lama kita akan hidup. So jadi poin-poin itu akan berubah daripada seorang individu ke seorang individu yang lain. Tempat di mana kita hidup dan kualiti kehidupannya, kita nak hidup bagaimana ya. So angka untuk kita simpan wang persaraan tu memang tinggi. Dan lebih penting apabila kita tua tu, mungkin akan ada masalah-masalah kesihatan. Ini memerlukan wang juga. So jadi angka itu memang tinggi. Selain kos sara hidup, kos perubatan juga meningkat setiap tahun. Anda perlu persiapkan diri dengan membuat tabungan khas untuk kesihatan anda. Baik, kalau bagi merangkang untuk merancang ni, yang pertama sekali bagi sesiapa saja yang belum bersara, dia perlu mendapatkan dengan segera apa-apa takaful untuk cover. Sebabnya apabila bersara sangat sukar untuk mendapatkan perlindungan takaful. Yang keduanya perlu ada ilmu. Maknanya kalau kita bekerja sekarang ni dalam satu bidang, kita sudah mula perlu untuk mengetahui bidang-bidang cabang-cabang pelaburan yang boleh kita ceburi sekiranya selepas kita bersara. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya, kita kena buat penilaian terhadap tahap kesihatan kita. Jadi tahap kesihatan menentukan sejauh manakah bentuk penglibatan kita dalam bisnes, dalam pelaburan yang kita inginkan.
Jadi perkara itu kita kena tahu terlebih dahulu untuk perancangan tahap mana kesihatan kita, berapa kerap kita ke hospital dan seumpamanya. Jadi itu penting. Pelbagai usaha yang ditunjukkan oleh pihak berwajib bagi melindungi golongan yang bakal bersara dan telah bersara bagi memkukuhkan ekosistem ekonomi Islam negara kita. Baik, simpanan syariah, kumpulan wang simpanan pekerja diperkenalkan bermula usaha itu pada tahun 2010 lagi. Antara punca utamanya adalah kerana desakan-desakan yang muncul di kalangan rakyat untuk melihat dividen daripada pelaburan EPF itu adalah patuh syariah. Yang kedua, kerana target dan sasaran kerajaan sejak dahulu adalah untuk mengembangkan pasaran kewangan Islam di dalam negara kita. Jadi ini membantu seluruh ekosistem kewangan Islam. Jadi itu antara dua sebab utamalah untuk memperkenalkan pilihan dan juga memperbesarkan lagi industri kewangan Islam. Setiap individu mempunyai gaya hidup yang berbeza mengikut kemampuan masing-masing. Untuk merancang hari persaraan yang lebih sistematik, anda perlu mengetahui kos sara hidup semasa, terutamanya komitmen jangka masa panjang. Jangan ke mana-mana, selepas ini kami akan berkongsi dengan anda bagaimana untuk menetapkan matlamat persaraan anda. Dalam segmen ini, kami akan berkongsi dengan anda bagaimana untuk menetapkan matlamat persaraan yang lebih baik. Matlamat kewangan yang anda tetapkan seharusnya menjadi pendorong untuk anda berbelanja dengan lebih baik dan sentiasa berhati-hati apabila cuba untuk mengambil hutang. Hutang yang tidak membawa kepada pulangan di masa hadapan akan menjadi beban yang terpaksa dipikul dalam tempoh masa yang panjang. Di masa yang sama, anda perlu memberi perhatian terhadap kualiti kesihatan dan persiapkan diri dengan perlindungan insurans atau takaful kerana apabila tiba masa untuk anda bersara nanti, kos perubatan akan menjadi lebih tinggi. Halangan persarangan saya ingin membawa kembali kepada tahun 2018 ya. Pada ketika itu hebat diperbincangkan tentang isu kerajaan ingin menimbangkan semula umur persaraan. Kenapa keadaan ini berlaku ya? Yang pertamanya sudah semestinya masalah kewangan lah. Kerana apa? Mereka yang bersara menghadapi masalah di mana kewangan mereka tidak mencukupi. Kerana itu, ketika itu isu yang ingin dibicarakan adalah ingin memanjangkan tempoh persaraan. Yang keduanya, di antara halangan tu, yang kedua adalah kerana mereka ini masih mempunyai pinjaman. Dan yang ketiganya, kita melihat kepada faktor kesihatan. Ingin dimaklumkan di sini ya, bahawa Malaysia merupakan di antara negara ASEAN yang tertinggi dalam kadar inflasi perubatan. Jadi di sinilah tiga perkara yang kita lihat merupakan halangan utama kenapa mereka yang bersara terpaksa bekerja dan orang kata apa, memanjangkan tempoh pekerjaan, dan orang kata apa, bersara itu merupakan orang kata apa, sesuatu yang perlu dipikirkan kemudian. Apabila anda bersara, terdapat beberapa perkara yang perlu difikirkan, terutama sekali wang persaraan yang bakal anda dapat. Rancang penggunaan wang tersebut sebaik mungkin. First kali kita dapat je, kita bahagikan kepada 3 atau 4 bahagian. Satu bahagian adalah 6 bulan simpanan. Like, kalau sebulan saya perlukan 1,000, maka saya perlu simpan 6,000 atau 12,000 ni sebagai satu simpanan yang saya takkan sentuh. Selepas tu saya bagi lagi kepada 3 bahagian. Di mana bahagian-bahagian ni akan ikut umur. Contohnya kalau 60 umur masa saya bersara, 60% daripada duit ni saya tak akan buat apa-apa dulu. Apa-apa pelaburan orang datang untuk melabur, nak itu ini saya tak akan pakai. Yang saya akan pakai adalah 40% tadi. 40% mungkin okey, saya nak melabur dalam benda-benda yang mungkin saya dapat pada ketika itu. Dan 60 ni kita hanya melabur dalam benda-benda yang tak ada risiko langsung. Contohnya dalam tabung haji, ASB. Dan jangan percaya sesiapa bila datang pelbagai orang untuk suruh buat itu dan ni. Rule pertama untuk pesara yang dapat duit ni, jangan percaya siapa-siapa. Okay, buat kajian, tak hanya beberapa pendapat sebelum kita buat satu keputusan.
Setiap individu pasti mempunyai hutang yang telah dibuat bagi memenuhi keperluan dan kemahuan. Tetapi pastikan komitmen ini berkurangan menjelang tempoh persaraan anda nanti. Kalau mengikut statistik setakat Disember 2019, mereka yang berusia 50 hingga 60 tahun yang menyertai program PPK adalah sebanyak 13%. Dan sementara yang berusia 60 ke atas itu hanyalah sebanyak 3.3%. Jadi di sini dia nak menerangkan bahawa mereka yang bersara sebenarnya tidak ramai yang menyertai program PPK, tetapi mempunyai masalah dalam pengurusan hutang. Dan kita juga memetik hasil kajian FBES di mana mereka yang serius dalam menyediakan perbelanjaan adalah berumur di antara 50 hingga 59 tahun. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapati di sini bermakna mereka yang berusia 50 tahun ke atas ini, yang pertamanya mereka mungkin bijak mengatur perbelanjaan, dan yang keduanya mungkin mereka ini tidak lagi mempunyai pinjaman baru. Itu kesimpulan yang kita dapati berdasarkan hasil kajian kita. Tetapi kita juga tidak menafikan bahawa golongan ini masih mempunyai pinjaman. Jadi yang penting di sini adalah cara menguruskan. Pengurusan kewangan akan menjadi lebih efektif apabila anda meletakkan matlamat untuk dicapai, dan ini juga boleh membantu anda melalui zaman persaraan yang lebih baik. Rancang perbelanjaan anda dengan lebih serius dengan mengambil kira pelan jangka masa panjang dan berhenti berbelanja dengan perkara-perkara yang hanya akan memberi kepuasan buat sementara waktu. Semoga segala ilmu yang kami kongsikan dapat membantu anda menguruskan keuangan dengan lebih bijak dan matang apabila membuat keputusan di masa hadapan. Jangan lupa bersama kami dengan banyak lagi topik dalam merancang pengurusan kewangan yang lebih bijak di dalam Bijak Urus Wang. Saya pernah kalkulate untuk seorang klien saya. Dia memerlukan 6 juta ringgit. Waktu dia retire, so 6 juta ringgit. Untuk ada wang 6 juta ringgit waktu bersara tu, ini bermakna dia perlu simpan jumlah wang mungkin dalam RM5,000 sebulan masa dia muda. Tak ramai orang simpan duit. Itu simpanan khusus untuk persaraan saja ya.